Aku pernah jadi saksi wife tolong pinangkan perempuan yang berskandal dengan lelaki dia. Oh, wife dia tolong pinangkan orang lain untuk lelaki dia lah. So, mula-mula perempuan tu ajak husband dia jalan-jalan. Then, she drive. Alih-alih drive pergi rumah skandal husband dia dah gelabah biawak. Dia tulis dekat aku. Alright? And wife act cool. Dia acah-acah cool gitu. So, both of them pergi rumah skandal husband dia and the wife terus jumpa parents skandal husband dia. Dia bawa hajat nak pinangkan skandal husband dia since dua-dua dah tua tapi masih gatal. Dua-duanya dah tua ni. Dah tua. So terkesima parents skandal husband dia tu dengar. Dia bagi detail tu. Bagus ke? Allah Akbar. Okay. So, wife dia buka lah cerita macam mana dia tahu sebab husband dia and perempuan single mother tu, janda. Single mother tu satu office juga. Macam tadi satu office. So, diorang macam ada program yang memerlukan diorang naik flight together. Ni dia flashback balik lah? Flashback balik. Dia cerita dekat balik. parent scandal tu. So, diorang ada macam program, so diorang kena naik flight sama-sama. Wife dia tu tahap nak selamatkan rumah tangga, dia sanggup juga bawa anak-anak dia pergi tempat husband dia buat program. Nasib baik tempat tu siblings wife tu memang stay kat situ. Di situ terjadinya drama di mana si husband rasa annoying sebab ikutkan nak bersukaria dengan skandal. So dia dah annoying macam, aduh aku nak have fun dengan skandal aku kan. Lu memang